Kenapa pasaran saham di Malaysia makin lama makin merudum? Di mana kita boleh lihat di KLCI ianya telah merudum sebanyak 7.6% untuk tahun ini sahaja. Dan antara sebabnya adalah pelabur-pelabur asing dah start menjual pegangan mereka dalam bursa Malaysia. Tetapi kenapa ini berlaku? Nombor satu, apabila Trump umumkan bahawa dia nak naik tarif, apa yang berlaku adalah aktiviti perdagangan telah menurun, dan apabila itu berlaku, harga saham pun akan merudum. Nombor dua, dalam Malaysia, kita tiada hala tuju yang jelas untuk ekonomi, dan apabila itu berlaku, susah untuk ekonomi kita bertumbuh. Dan nombor tiga, kita boleh lihat ada cadangan supaya peniaga menggunakan tong yang berwarna ungu. Selain daripada itu, ada juga cadangan untuk naikkan harga RON95 dan tarif elektrik tak lama lagi. Dan apabila ketiga-tiga ini berlaku, kos untuk buat bisnes akan jadi lebih mahal. Dan apabila kos lebih mahal, peniaga-peniaga akan mengalami penurunan dari segi keuntungan. Dan apabila itu berlaku, harga saham juga akan merudum. Tetapi apa pendapat kamu?